Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome. Orang Melayu susah nak terima kebenaran. Kalau apa yang kita kata tu bertentangan dengan sentimen mereka, pandangan mereka, ataupun harapan mereka, mereka akan marah. Mereka akan maki kita, buat tuduhan macam-macam. Awak sudah kena beli, awak sudah U-turn, awak nak cari jalan nak balik ke Malaysia. Macam-macam andaian. Semua yang fitnah. Tak betul. Tapi bagi mereka, biarlah fitnah pun. Biarlah bohong sekalipun. Asal dia orang boleh jawab apa kita kata dengan cara nak menyakiti hati, dia akan buat. Dan mereka tidak berhujah dengan logik atau rasional. Mereka tidak menjawab atau menafi pandangan kita dengan pandangan mereka. They don't rebut what we say with their own views. Dia cuma maki saja. That's it. So, kalau apa yang saya cakap kesalahan, salah, apa yang betul? Okey, apa yang saya cakap ni tak betul. So, yang betul yang mana? Diorang tak boleh nak jawab. From Raja Petra Kamarudin. Am I right? Jadi ini dia, kenapa orang Malaysia itu suka menghina, suka berkata-kata kotor, terutama kepada orang Indonesia. Rupanya di Malaysia ini ada namanya penyakit denial syndrome. Sindrom penolakan, tidak mau menerima kenyataan. Sudah dilihat kan? Begitulah rupanya saudara-saudara, mereka ini bangsa waham, ya, bangsa halusinasi, punya denial syndrome. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, impian, halusinasi mereka, mereka akan berkata-kata kotor, mereka akan memaki, meskipun itu nggak logik, nggak masuk akal, mereka akan melakukan itu. Rupanya ini penyakit mereka. Terutama Melayu, yang dibahas ini Melayu, ya.